Hello guys, jom kita masak sayur goreng campur yang sangat sedap dan mudah. Mula-mula masukkan minyak, masukkan sedikit bawang putih dan juga ikan bilis. Goreng-goreng sehingga garing dan keperangan. Kemudian masukkan 1 biji bawang besar. Kacau-kacau dan masukkan sedikit sos tiram anggaran 2 ke 3 sudu. Kacau-kacau. Kemudian boleh masukkan sayur apa yang kita nak guna. Dekat sini saya guna cendawan. Kemudian sedikit carrot. Goreng sehingga carrot menjadi lembut. Kemudian masukkan batang sayur. Kacau-kacau seketika. Last kali kita akan masukkan sayur sawi raja. Bahagian sayur kita masukkan last kali sebab bahagian sayur mudah lembut dan mudah kecut. Kacau-kacau, masukkan sedikit secukup rasa garam dan juga ajisho black pepper. Sayur goreng campur kita is done. Sangat sedap, mudah untuk dibuat dan cepat untuk dibuat. Korang patut try buat resipi ni sebab sangat sedap, cepat dan mudah. Okay, selamat mencuba dan selamat menjamu selera. Thanks for watching guys. Jangan lupa untuk like, share and subscribe to my YouTube channel. Bye, jumpa lagi. Assalamualaikum.